Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Anak Jati Sri Bombala Laut dan hari ini saya ingin membawa anda semua melihat dengan lebih dekat suasana di kawasan Lorong 6.5 Sri Bombala Laut. Di lorong ini terdapat lebih kurang 20 buah rumah yang membentuk sebuah komuniti yang harmoni. Jika anda dapat lihat, beginilah suasana harian kami di sini, tenang dan sederhana. Namun ada satu cerita menarik di sebalik kawasan hujung lorong ini yang mungkin ramai anak muda sekarang tidak tahu. Kawasan di hujung lorong 6.5 ini sekarang bersepadanan dengan hutan pokok bakau yang menghijau. Namun, mengikut sejarahnya, sebelum deretan rumah ini dibina, kawasan ini asalnya adalah hutan tebal. Mengikut ingatan orang-orang lama, di sinilah terletaknya sebuah pengkalan, tempat letak perahu yang sangat sibuk suatu ketika dahulu. Mengapa pengkalan ini penting? Dahulu, masyarakat di sini banyak memasang kilung di laut. Untuk membina kilung, mereka memerlukan batang, buluh yang panjang dan berat sebagai tiang pancang. Lokasi pengkalan di sini sangat strategik kerana ia memudahkan mereka membawa buluh terus ke laut tanpa perlu mengangkutnya jauh ke jeti utama. Bayangkan betapa gigihnya orang tua-tua kita dahulu. Zaman itu bukan seperti sekarang yang serba canggih dengan pelbagai kenderaan angkut. Kalau mahu bawa barang ke jeti yang jauh, ia memakan masa dan tenaga yang sangat banyak. Jadi, pengkalan di hujung lorong inilah yang menjadi saksi bisu keringat para nelayan kita mencari rezeki. Walaupun zaman sudah berubah dan pengkalan itu mungkin sudah tidak kelihatan, memori tentang usaha dan kepayahan mereka tetap subur dalam ingatan. Ada tak warga Sri Bombala Laut yang masih ingat kisah pengkalan lama ni? Kalau ada yang masih ingat, jom kongsi di ruangan komen. Akhir kata dari saya, Anak Jati Sri Bombala Laut. That Hill Obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di episod yang lain. Sekian, terima kasih.